So what is the best plan for orang muda? 10,000. Mesti you akan jadi. Yang tu satu. Yang kedua, kalau untuk orang muda ni, maksimum dia orang kena ada 10,000. Kalau dapat 5,000 pun sekarang, bayar untuk kereta, bayar untuk petrol, bayar untuk tol, semua sudah habis. At last you will have only 1,000. So what is the best plan for orang muda? 10,000. Kalau yang tu 10,000 tak tahulah dia punya komitmen macam mana. Tapi untuk orang Gen Z ni memang komitmen kurang kan. Tapi sekarang punya Gen Z pun dia orang ada komitmen banyak. Nak bayar kereta, nak bayar rumah semua tu. So according to their commitment, you orang kena arrange berapa income you nak. Kalau untuk saya 10,000 pun ngam-ngam lah. Ngam-ngam saya cukup. I'm happy with 10,000 ringgit. Tapi masih saya nak buat effort lagi. Sebab kenapa saya nak inspire lagi banyak Gen Z. Lagi banyak orang muda tu kat luar tu. So kalau you orang nak tahu apa tu BE and why you must do BE, you boleh contact Uncle Lee. Okey. Encik ni. Terima kasih Sama. Encik Bala. Alright.